Morning guys. Sana sikit. Mana korang? Tadi tu siapa? Sejam 10 tu baru dia masuk kerja. Biasalah bos, perangai dia memang macam tu pun, tak obses kan? Kau besar? Selin, tolong I jap ambil barang kat bawah. Tapi saya tengah busy ni Mara. Hele, kalau I tak bagi customer tu dekat you ingat you boleh dapat ke commission tu? Tolonglah ambil kejap. Lagipun, dia mana pernah ikut SOP company? Mera, kau lagi mana? Dah pukul 3 ni, balik kan pukul 6. Ni, company tak cakap apa-apa, masalahmu. Perangai dia macam tu, kenapa HR tak pecat dia terus? Saya dah banyak kali dah report dekat HR. HR kata dia ni banyak regular customer. VIP pun ramai beli dengan dia. HR kata kalau terminate terus, diorang risau, takut sales turun. Okay, tak apa, saya tahu dah. Awak sambung kerja. Baik bos. Ada apa-apa? Panggil saya ni. Saya tengok awak boleh attendance record. Sangat teruk tau. 15 kali lewat, 10 kali balik awal, 7 kali tak datang. Record macam ni tak bagus untuk company tau. Saya rasa KPI lagi penting daripada attendance ni. Ini sales report awak. Ramai customer dia cancel dengan awak tau. Business kan, mestilah ada naik turunnya. Saya ni manusia, bukannya Tuhan. Betul? Itu sebab kita kena ikut company punya peraturan. Awak kena jaga amat attitude tau. Apa masalah dengan tingkah laku saya? Kalau bos rasa tak suka, bos pecat je lah. Bos tahu kan kedai motor excellent? Kenapa? Itu kawan saya. Kenapa? Director dia nak ambil saya. So, ni surat resign letter saya. Okey. Okey, saya nak tengok company ni macam mana tak ada saya. Bro, thank you tolong kali ini. Tak ada masalah Steven. Tapi sanggup ke awak lepaskan orang macam dia? Iyalah, bisnes ni macam pokok tau. Bunga kalau dipotong, nanti akan ada bunga lain yang tumbuh. Kan?